Pernah tak terfikir, kita ni kan ada akal, kita bijak, jadi kenapa kita masih perlukan panduan? Hari ni kita nak kupas soalan penting ni dengan menggunakan satu analogi yang cukup mudah. Panduan di Pesta Ria memahami peranan para nabi. Cuba bayangkan, anda tengah berjalan-jalan kat satu pameran perdagangan yang besar dan sibuk gila. Keliling anda, macam-macam teknologi dan inovasi terkini dipamerkan. Anda di sana bersama seorang ayah dan anak lelakinya. Dan di tengah-tengah kemeriahan inilah, satu soalan besar timbul. Tiba-tiba, si anak bertanya, "Ayah, kita kan ada akal. Kita ni bijak. Boleh je fikir sendiri cari jawapan. Kenapa? Kenapa pula kena ada Nabi?" Soalan dia tu memang padu kan? Dia terus cabar idea kenapa kita perlukan panduan daripada Tuhan. Tapi si ayah ni dia cool je. Dia tak terus bagi jawapan, bijak betul. Dia guna apa yang ada kat sekeliling diorang, dia tunjuk kat booth-booth pameran tu, kat wakil-wakil syarikat yang jaga booth tu, and dia tanya balik kat anak dia, "Cuba tengok diorang tu, apa kerja diorang kat sini sebenarnya?" Dan dari sinilah, kita mula masuk ke dalam inti analogi si ayah ni, iaitu peranan seorang wakil. Untuk bagi anak dia faham, si ayah tanya lagi soalan yang lebih spesifik. Kenapa agaknya syarikat-syarikat ni upah wakil jualan yang pakar yang betul-betul tahu pasal produk diorang, bukan upah contohnya tukang cuci untuk jaga bos? Nampak tak? Soalan ni nak tunjukkan betapa pentingnya kelayakan unik yang ada pada wakil tu. Budak ni pun cerdik, dia terus dapat tangkap. Dia jawab, mestilah wakil tu kena tahu semua benda pasal produk, kena pandai cakap dan kena jujur. Diorang bukan setakat bagi pamphlet je kan? Diorang ni pakar yang memang dipilih khas untuk jadi suara kepada pencipta produk tu. Si ayah pun setuju. Dia tambah lagi, betul tu, tanpa diorang ni, kita sebagai pelawat mungkin pening kepala. Risalah tu hanyalah kertas. Teknologi tu nampak complicated. Wakil-wakil ni lah yang jadi macam jambatan antara pencipta dengan kita, pengguna. Diorang lah yang ubah benda yang kita tak faham jadi terang benderang. Lepas tu, si ayah bagi satu soalan makan dalam. Dia kata, agak-agak tak kesombong namanya kalau tiba-tiba ada orang jerit, "Tepi sikit, kita orang bukan bodoh, boleh faham sendiri." Kan? Ayat ni betul-betul tunjuk betapa tak masuk akalnya kita tolak bantuan pakar semata-mata sebab ego. Okey, sekarang kita ambil analogi Pesta Ria ni dan kita besarkan skop dia. Sebab Pesta Ria ni sebenarnya adalah metafora untuk sesuatu yang jauh lebih besar, iaitu dunia kita ni sendiri. Dengan simple je, si ayah cakap, macam Pesta Ria ni jugalah. Dunia ni pun satu kawasan pameran yang besar. Wah, kat sinilah analogi yang nampak biasa tadi tu tiba-tiba jadi sangat mendalam kan? Jadi, inilah perbandingannya. The big picture. Pameran tu adalah alam semesta. Produk-produk yang hebat tu adalah segala ciptaannya. Pemilik syarikat mestilah sang pencipta. Risalah atau brosur tu adalah kitab suci. Dan yang paling penting, wakil pakar yang menerangkan semuanya tu, itulah dia, para nabi. Cuba kita fikir sekejap pasal skala pameran agung ni. Kat planet kita ni je, ada lebih daripada 2 juta spesies hidupan yang kita tahu. 2 juta! Setiap satu, dari sekecil-kecil kuman sampailah sebesar-besar ikan paus, semuanya adalah rekaan yang, wow, memang luar biasa. Dan pameran ni bukan statik tau. Setiap tahun, saintis jumpa lebih kurang 15,000 spesies baru. Maksudnya, katalog ciptaan ni sentiasa diupdate. Sentiasa ada benda baru untuk kita kaji dan kagum. Memang tak pernah habis. Jadi, ini bawa kita balik kepada soalan logik tadi. Kalau pameran teknologi yang manusia buat pun perlukan pakar untuk terangkan, apatah lagi pameran alam semesta ciptaan Tuhan yang jauh lebih kompleks dan hebat ni. Logik ke kalau kita rasa kita boleh faham semua ni sendiri tanpa ada sebarang pemandu? Jadi, siapa pemandu dalam pameran gegas ini? Merekalah wakil-wakil ilahi yang kita sebut tadi, para nabi. Masa ni, si anak tu dah mula klik. Dia dah nampak gambaran besarnya. Dia tengok sekeliling dia, dari salji yang turun ke mata dia sendiri ke setiap makhluk hidup. Dan dia nampak kesempurnaan rekaan tu. Dia sedar semua keindahan ni bukan wujud kosong macam tu je. Ia bawa satu mesej. Dan mesej tu perlukan seorang penyampai. Para nabilah yang jadi jambatan untuk kita faham siapa pemberi semua nikmat ni dan betapa tak ternilainya nikmat-nikmat tu. Tanpa mereka, kita mungkin nampak produk ciptaannya, tapi kita takkan kenal siapa pencipta di sebalik semua ni.
Dan pemandu-pemandu ilahi ni bukan setakat kenalkan kita pada pencipta je tau. Diorang ajar kita apa tujuan hidup kita, tunjukkan kita macam mana nak betul-betul bersyukur atas segala pemberiannya, dan yang paling penting, diorang jadi contoh ikutan terbaik untuk kita semua. Jadi, apa kesudahannya bila kita ikut panduan ni? Apa outcome dia? Ia akan bawa kita kepada satu kehidupan yang penuh dengan rasa syukur dan ada tujuan yang jelas. So, kat sini kita boleh nampak ada dua pilihan cara hidup. Satu, hidup dengan panduan yang membawa kita kepada rasa syukur yang bermakna dan satu perspektif yang jauh ke depan, ke alam abadi. Jalan yang satu lagi pula, hidup tanpa panduan. Selalunya akan terperangkap dengan keseronokan sekejap-kejap je, tak banyak beza pun dengan cara hidup haiwan yang ikut naluri semata-mata. Amarannya cukup jelas kan? Tanpa panduan, kita ada risiko besar untuk tukar tujuan hidup kita yang agung tu dengan keseronokan dunia yang tak ke mana. Dan bila kita buat macam tu, kita seolah-olah memadamkan fitrah dalam diri kita yang sentiasa tercari-cari sesuatu yang abadi. Dan akhirnya, kita rugi. Jadi, untuk kita fikir-fikirkan, dalam pameran kehidupan yang maha luas dan penuh keajaiban ni, agaknya karya agung mana yang kita terlepas pandang? Apa lagi rahsia yang kita tak nampak bila kita pilih untuk jalan sorang-sorang dan dengan sombongnya tolak bantuan pemandu yang memang dah dihantar khas untuk kita?